Kita kelik maya subuh putih minum makan roti canai buang atau email. Lepas sudah buang makan roti canai nak bayar. Katanya tu yang kedai kata tak payah bayar cik. Ada budak tu saat ni bayar. Oh. Bayar roti canai cik. Tanya, anak siapa dia bayar? Adalah. Ya anak siapa dia? Adalah. Oh, jangan nak kenal yang kita orang buat baik kita belanja roti canai keping. Siap, siap, ya. Ingat juga kalau anak jatuh, kalau ada anak tino buat natu dah juru. Nak buat natu selalu 2 riyal. Lepas tu belanja kita sehari-hari 2 riyal wewe. 2 riyal kau duk amal tanya. Ni kita duduk dengan ngaji ni. Otak kita ke apa dia otak seteruk. Kalau duduk hospital nak bagi otak saja berapa juta dah. Nak bagi tulis belakang berapa ratus ribu dah. Tuhan bero kita oksigen hospital kena bayar dah. Tuhan ada bayar. Daripada mu kecil siapa mu selok, Tuhan ada wibat minta bayar. Ada siapa boleh-boleh daripada TMB bahagia Tuhan. Bayar nyawa ada. Nyolaya kita lebih pada raja. Daripada kita makan Tuhan peracu. Tukar jadi najis. Waktu ubik najis puluk. Daripada perut kita, daripada belok kotor, daripada tubuh kita. PKB buat kerja lagu tu. Servis lagu mana? Servis paling terbaik. Sama mana ada servis lagu tu? Cara daripada semua orang. Ni orang halus kita bulu roma selal, tubuh kita tu jaga belakang. Servis mari mana ni? Mu panggil lah doktor jururawat mana, bayar berapa juta, tak ada orang cara sampai pelikat lagu tu. Tepi-tepi tu pasal eyok ya. Lepas tu dah tinggal. Eyok siapa dia orang? Dia orang belakang. Tuhan servis lagu tu tak say lagi dengan Tuhan. 5 minit, 3 minit mari semaya tak say. Cutera hati kita mikir bodoh-bodoh lah. Orang bodoh, orang gila bukan mikir kata tak kena demo mikir lagu tu. Tuhan buat baik main ke demo kata demo tak buat baik ke Tuhan. Patut setiap detik boleh nikmat tu alhamdulillah buat baik dengan nikmat tu. Tapi kita tu kita masalah. Pas kalau masuk dengan aku marah Tuhan. Tuhan royak dah aku tak ugoh tapi mu masuk dengan aku je. Aku tak masuk dengan aku. Apa Tuhan masuk dengan aku?